kunci pada penyatuan orang Melayu. Pada penyatuan orang Melayu. Guys, bila saya cakap penyatuan orang Melayu melangkaui politik kepartian, sebab saya sambut apa yang Tun Mahathir buat, apa yang Tun Mahathir cakap, apa yang Tun Mahathir buat. Dan saya cerita pasal penyatuan ummah, penyatuan Melayu ni daripada 2018. Lepas pilihan raya 2018 yang UMNO kalah tu, masa tu baru saya nampak, oh, rupanya ni Tun Mahathir punya game. Konspirasi lah. Baru saya nampak, oh. So, kunci dia pada penyatuan orang Melayu. Sebab tu 2018, saya terus masuk G5, penyatuan ummah, non-stop. Sampai hari ni, non-stop. Siapa nak sembang lah. Tapi fakta tu, ni, Azri. Sampai sekarang masih bercakap soal penyatuan ummah, penyatuan orang Melayu ni melangkaui politik kepartian. Hari ni guys, ada satu temubual yang dibuat oleh FMT. Ni dengan bekas Presiden MCA. Bekas Presiden MCA, Chua Solek. Chua Solek ni ada ni lah. But, saya nak korang dengar ni. Tapi itulah dalam bahasa Inggeris lah. Ya, adalah pengulas tu cakap bahasa Melayu. Ni nak mengesahkan apa yang kita cakap selama ni tau. Sebab ini datang daripada sudut pandangan orang Cina, pemimpin Cina. Yang mana dia ni walaupun dia dah pencet. Do you think PAS will come to power? I say PAS can come into power by default. That is the caveat, by default. When I say by default means... Nampak Ketakutan bila PAS. Adakah PAS boleh merintah PRU16? Ya, boleh. Dia cakap ni. Dengar ni. What? When the Chinese boycott election or cast spoil vote. Bekas Presiden MCA Dr. Chua Soilek memberi amaran PAS boleh berkuasa secara tidak langsung pada PRU16 jika pengundi Cina memboikot pilihan raya atau sengaja merosakkan kertas undi. Dalam wawancara eksklusif bersama FMT, Chua berkata isu itu sedang diperdebat secara senyap dalam kalangan pengundi Cina yang kebanyakannya semakin kecewa dengan kepimpinan Pakatan Harapan atau PH dan DAP. Mengulas perkiraan kerusi yang dibuatnya, Chua berkata, we have 222 parliamentary seats. In order to be control of central government, either you join others or you must have 113, that magic number. PAS is unlikely to make any breakthrough in Sarawak and Sabah. Together there are 56 seats. PAS religious and sometimes racial rhetoric put off a lot of Sarawakian and Sabahan and a lot of Chinese also. So that 56 for PAS to penetrate, to me, is unlikely lah. So dia cakap, Sabah Sarawak ni PAS susah nak masuk, PAS susah nak tembus. 56 kursi parlimen di Sabah Sarawak memang susah PAS. Guys, saya dah bagi tahu dah. Kita tak kisah Sabah Sarawak. Yang kita kena fokus kat mana? Kita kena fokus kat mana? Ni, tanah Melayu ni, Malaya. Bukan Sabah Sarawak. Sabah is Sabah, Sarawak is Sarawak. Kita fokus Malaya. Tanah Melayu. Faham kan betul-betul? But, ni menarik ni. Chua berkata Malaysia mempunyai 32 kawasan parlimen majoriti Cina di mana ia dijangka kekal kubu kuat DAP. So 56 plus 32 is 88. In other words, PAS start off with a handicap of 88 seats they are unable to get votes. Justru kata Chua, terdapat 134 kerusi berpotensi yang boleh disasar PAS, malah parti itu hanya perlu menang 113 kerusi untuk membentuk. Berapa kursi? Dengar balik, berapa kursi? 32 is 88. In other words, PAS start off with a handicap of 88 seats they are unable to get votes. Justru kata Chua, terdapat 134 kerusi berpotensi.
113, simple majoriti 112. Tapi 134 kursi yang mana majoriti dia pengundi Melayu. Fahamkan betul-betul ni? 113 tu simple majoriti tu. 112 simple majoriti. 134 majoriti Melayu. Majoriti Cina tadi 36 je. 31. Ni. Yang boleh disasar PAS, malah parti itu hanya perlu menang 113 kerusi untuk membentuk kerajaan. They must win at least 113 to form the government. To me, unlikely. Nak form government 113. Tapi berapa kursi? 134. Provided the Chinese come out to vote. In Malaysia, we don't go by popular vote. We form the government based on the number of seats won in each parliamentary seat. Chua turut berkata Perikatan Nasional atau PN cuba memperluaskan daya tarikannya dengan mengetengahkan Samsudin Mokhtar atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam sebagai tokoh nasional yang lebih mudah diterima. Namun strategi itu masih belum teruji dalam kalangan pengundi bukan Islam. Dr. Sam is an unknown factor. He's an unknown man. For somebody like me in politics for so long, I would say I don't know him. What about a man on the street? Name recognition is important in politics. Ni dia cakap betul. Memang Dr. Sam ni, memang dia kurang popular. Betul, itu fakta dia. Sebab itu kalau kau tengok KJ, dia non-stop. DJ lah, berlari lah, berenang lah. Sebab dia kena kekalkan nama dia. Sebab tu non kunyit, semua benda dia. Izzah, anak non kunyit. Nampak tak? Rafizi, politik ni tentang nama. Supaya nama tu sentiasa hidup. So macam Dr. Sam ni, orang Cina memang tak kenal lah. Sebab tak nampak. Nampak tak? Sebab dia pokey baru. Ingat Tapi ingat, kita nak selamatkan negara. Dia bukan pasal Dr. Sam. Kita bukan macam Presiden US nak kena pilih Presiden. Kita nak pilih kerajaan. Baru pilih Perdana Menteri. Ini yang Tun Mahathir bagi tahu. Menang dulu. So the Chinese should wake up. Beliau mengulas mengenai penjajaran semula Parti Melayu yang kembali timbul menjelang PRN Johor dengan FMT melaporkan seorang ahli parlimen menyeru kerjasama antara UMNO, PAS dan Gerakan Baharu Pimpinan Hamzah Zainuddin. Haili Izzati, FMT. As we So, saya tanya dengan korang. Ni pengesahan daripada mantan pemimpin Presiden MCA. Senior politician. Kalau orang Melayu bersatu, kita boleh bentuk kerajaan tak? Begitu. Come on. Saya tanya dengan korang ni. Boleh. Kita boleh bentuk kerajaan kalau kita unite, kalau kita bersatu. Masalah kita berpecah. Sabah Sarawak akan masuk dengan kita ni. Termasuklah pengundi Cina pun. Bila dia tengok orang Melayu strong, dia pun akan baik kat kita. Dia pun takkan undi DAP. Tapi oleh kerana kita berpecah. Itu sebab, suka tak suka, kenapa Tun Mahathir buat payung besar. Kau faham dah sekarang ni? Sebab tu orang tua tu cakap orang Melayu kena bersatu. Dia buat payung besar tu sebab dah campak game ni. Ni pengesahan. Saya nak jelaskan kat korang. Supaya korang faham. Tapi Tun tak cerita lah macam saya cerita. Tapi ada sebab kenapa dia buat payung. Dia suruh semua orang Melayu bersatu. Sebab kita boleh menang. Boleh dapat kuasa politik tu. Bukan kita nak tindas mana-mana kaum. Tak. Nak selamatkan negara. Betulkan balik tanah Melayu ni. Satu lawan satu. So sekarang alat kita PAS lah. Yes, alat kita PAS lah. Sepaham lah ada yang komen tanya. Habis bersatu macam mana? Dia gini guys. Dengar saya cakap. Parti politik ni alat. So bersatu ni diwujudkan adalah alat untuk jatuhkan UMNO BN dulu.
kerana nak menyelamatkan negara. Dengan UMNO dulu aku tahulah. Siapa pun tak boleh nak bedak. Budak UMNO pun tak boleh nak bedak dengan aku. Aku ada waktu tu. So, untuk menyelamatkan negara. Sebab Datuk Najib tak nak turun. Degil tak nak turun. So, firm parti bersatu. Sebab nak bertanding pilihan raya. Itu pun tak dilepas. Tak dibenarkan guna logo bersatu. Tanding guna logo PKR. So, itulah bersatu pun. Temporary, sementara. Alat tool untuk dapatkan kuasa politik. Fahamkan betul-betul. So, bersatu dah gone dah. Habis dah. So, sekarang alat kita apa? Begitu kan? Alat untuk orang Melayu berpaut bagi mendapatkan kuasa politik. Siapa? Come on. Tolong komen. Pas lah. Yelah, adalah parti Hamzah Reset ke parti Putra ke macam-macam parti. But anchor dia pas lah, anchor dia ni. Ini anchor dia ni sekarang ni. Sebab semua dalam payung besar. Kena faham, payung besar. Payung besar bukan parti politik. Payung besar adalah gagasan menyatukan semua duduk bawah satu payung. Supaya satu lawan satu. Tak berebut kursi. Tak tamak. Tak bergaduh. Itu yang Tun Mahathir buat tu. Supaya tak bergaduh. Tak berebut kursi. Satu lawan satu. Straight fight. Itu yang saya bagi tahu. Kalau UMNO betul, lah. Duduk sekali. Lawanlah dengan PH, dengan PKR ni. Kalau betul, UMNO nak menyatukan orang Melayu. So, bersatu ni gone lah, guys. Nafas tengah memimpin. Kita nak menang, guys. Dia bukan pasal, ni gelombang hijau, PAS ni, apa semua kolot. Bukan. Nak ambil kuasa politik, kita kena gunakan parti politik. So, kita nak menang, nak dapatkan kuasa. Fahamkan betul-betul ni. Habis nak bagi UMNO? Dekat Sabah pun orang tolak UMNO, kau cerita apa? Dekat Sabah pun orang tolak UMNO. Weh, kau tak ingat ke? Baru itu hari pilihan raya lah, gila. Nak bagi can kat UMNO macam mana? Saya tengoklah budak-budak UMNO ni. Saya tengok itu hari terlintas, ulas. Sebut pasal macam mana Syahdi ni kata nak penyatuan orang Melayu tapi tak nak kerjasama dengan UMNO. Bukan tak nak kerjasama dengan UMNO. Kalau UMNO betul, dia betul nak kerjasama dalam penyatuan orang Melayu ni, nak selamatkan negara. Mainlah. Duduklah sekali, tak ada masalah. Aku dah cakap tak ada masalah pun kalau korang betul nak bersama dalam perjuangan ni. Tapi masalahnya, korang tak sedar diri. Itu masalah UMNO. Faham tak? Saya cerita ginilah guys. Saya yakin ada 2,300, ada 1,006 ni. Korang ni semua ada soft spot dengan UMNO, betul? Semua ada soft spot dengan UMNO. Waimah 2018 pun, apabila UMNO kalah pun, orang rasa kesian dekat UMNO ni. Rasa kesian. Tapi orang ajar kau supaya kau insaf. Kau tak insaf. Saya ada waktu tu. Aku cakap, tak insaf-insaf UMNO ni. Faham tak? Tak insaf. Tak sedar diri. Masih lagi tamak. Dah kalah tu, orang bagilah peluang menang pilihan raya kecil, dapat jadi kerajaan. Tak cukup. Tamak. Dah bagi dah. Orang Melayu bagi peluang dekat UMNO ni. Ingat orang Melayu tak ada soft spot ke? Dah tamak. Pak Mat El Perdana Menteri. Okeylah Pak Mat El Perdana Menteri. Pak Mat El pun kena bu. Kau tengok UMNO punya rakus ni. Padahal Pak Mat El tu naik Presiden UMNO tu. Dalam Dewan Merdeka kena bu. Bu Pak Mat El. Pilihan raya. Puk pergi bergabung dengan DAP. Kau rasa orang Melayu nak bagi peluang macam mana? Come on. Macam mana orang Melayu nak bagi peluang pada UMNO? Sebab dulu dah bagi kau peluang. 2018, orang Melayu ajar kau. Walaupun tak ramai, tapi orang Melayu dah ajar supaya kau insaf, kau sedar diri. Betulkan balik jalan kau. Tak. Kau tamak, okey. Lepas pilihan raya, boleh bentuk kerajaan dengan PN masa tu. Tak nak. Sokong DAP, sokong non-kunyit. So macam mana rakyat, orang Melayu nak bagi kau peluang?
Sebab peluang dah bagi kau berubah, UMNO. Tak nak berubah juga. Suruh buang Zahid. Tak nak buang Zahid. Siapa lawan Zahid, kena gantung, kena pecat. Betul tak? Betul tak betul? Ini yang tadi yang kena lah. Orang suruh berubah, tak nak berubah. Lepas tu, ni saya tunjuk korang ni. Ini saya tengok tadi, melekit-lekit saya ketawa. Ini setiausaha politik Zahid Hamidi. Kena tengok. Bidak catur kan saya cakap. Bidak catur, Akmal bercakap. Ni. Kalau mereka berpecah, orang Melayu ni pecah lagi. Betul. Dengan muzik background kan. Ni nak menipu orang Melayu senang je. Korang lah yang tak cerdik ni. Lepas ni, PAS akan bertanding pakai logo PAS. Bersatu akan bertanding bersatu. Mereka akan merebut di dalam satu kelompok sokongan yang sama. Betul. UMNO pula akan berebut di dalam golongan orang Melayu yang sama. Ya. Ada pula di antara, di luar sana mungkin ada parti-parti kecil. Betul. Yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir, dan segala-galanya, putra lah, apalah kan, akan bergebut di dalam satu tempayan yang sama. Ya. Orang Melayu nak pergi mana? Betul. Takkan kita tak sedar benda ni. Tak, ini Disebabkan untuk kita perpecahan begitu, kita akan diracik-racik, akhirnya orang Melayu hilang kuasa. Ya. Takkan kita hilang kuasa. Kita jangan kata orang Melayu ni macam mana pun selamanya orang Melayu ni akan menunjangi negara ini kalau kita rasa kita ni tak berpecah. Tak. Kalau kita berpecah, Datuk Seri Mami, kita tidak lagi menjadi tunjang kepada negara ini. Mungkin kita boleh jadi Perdana Menteri, tetapi kita sebagai jadi Perdana Menteri yang puppet. Yang tidak mempunyai kuasa penentu. Hanya boleh Guys, kau tengok ni pemimpin UMNO cakap ni. Sekarang ni yang tolak kerjasama Melayu ni siapa? PAS ke UMNO? UMNO lah. Yang bagi sokongan kepada DAP ni sekarang ni siapa? PAS ke UMNO? UMNO lagi ni. Dulu PAS, dulu punya cerita lah. Apa cerita dulu-dulu pula? Kalau macam itu aku boleh cerita. Dulu ex-girlfriend aku, mampus lah bini kau mengamuk. Asyik cerita ex-girlfriend. Betul tak? Betul korang ni? Kalau kita duk cerita, dulu ex-girlfriend I macam ni, dulu ex-girlfriend. Mampus lah bini kita mengamuk. You ni asyik cerita ex-girlfriend you je. Ni, sekarang ni, ke depan ni. Lepas tu cerita, kalau kita Melayu jadi puppet. Tu non kunyit, bukan puppet ke? Korang lah. UMNO lah. Kau tengok. Tapi pasal nak pilihan raya, jadi kenalah cerita kalau diracik-racik. Itu sebab, ni kepada korang semua ni. Itu sebab Tun Mahathir buat payung besar. Itu sebab kenapa Tun kata 1 lawan 1. Putra ke, Berjasa ke, PAS ke, Parti Reset ke, Pejuang ke, Bersatu ke, siapa pun tak kisah. Yang penting, bila bertanding, 1 lawan 1. Side kita lawan dengan PKR. Side kita lawan dengan UMNO. Side kita lawan dengan Amanah. Side kita lawan dengan DAP. So, tak adalah perpecahan tu. Faham tak? Strategi Tun Mahathir ni guys, dia dah jauh dah. Dia menang 5 kali pilihan raya 22 tahun dululah. 2018, orang tua tu jatuhkan UMNO. Aku ada dalam tu UMNO masa tu. Yes. So itu, guys. Okay, fikir. Jangan percaya fikir. So kalau orang Melayu unite, 1 lawan 1, kita menang tak? Bagi tahu. 1 lawan 1, kita unite tak? Berlaku tak perpecahan yang banyak-banyak tu? Tak ada lah. Hak dengan batil je. Hak atau batil. Itu yang dia orang takut. Itu je. Fahamkan betul-betul ni. UMNO ni gini kan, UMNO tamak. Tapi saya terbuka. Saya tak ada masalah kalau budak-budak UMNO tengok kan. Kalau betul nak selamatkan negara, kalau betul nak selamatkan orang Melayu ni, mainlah sama-sama. Yang mana kursi yang UMNO sedia ada ni, remain lah. Okey lah. Ambil balik kursi PKR ni. Kursi DAP ni kita rebut balik lah.
Tak apalah. Dengan PAS boleh bincang. Bincang, tak ada masalah pun. Kalau betul nak selamatkan negara. Tapi daripada awal lagi, kau pergi sokong DAP, sokong non kunyit, lepas tu sekarang, kau nak salahkan orang lain. Tak boleh lah. Betul tak, guys? Dasar kerajaan korang lah yang buat. Aduh. Kalau betul. Sebab misi kita nak selamatkan negara, guys. Misi nak selamatkan negara. Sebab negara hari ni, oleh kerana UMNO sokong, negara dipimpin oleh banduan jenayah. Banduan jenayah luar tabi'i. Kartel-kartel kunyit, mafia-mafia kunyit, mafia cenai, mafia korporat, semua ni. Penyenayah, penyangak, penyamun, semua depan mata korang semua ni. Betul tak? Betul tak betul? Sebab apa? Sebab non kunyit. Sebab kepala dia banduan. Banduan jenayah main buntut. Nabi tak mengaku umat. Jijik. Pui. So, misi nak selamatkan negara. Gadai negara dengan US. Buat perjanjian Anwar Trump. Buat perjanjian pertahanan yang sampai sekarang kita tak tahu dokumen. Inai orang. Depan mata kau. Takkan kau tak nampak? Kau betul. Kalau siapa tak nampak, ambil garpu cocok. Biar jadi macam Kasim Selamat.